Okay geng, Assalamualaikum. Kita berjumpa lagi dalam Bravo Fishing Channel geng. Untuk video kali ni aku turun kolam air masin. Okay geng, ni kali kedua aku turun aku main lagi kolam dekat Kota Kuala Muda geng, kolam Tagambaan dekat Jalan Perkotaan Melaka geng. Okay geng, ini kita try, aku baru sampai geng. Lebih kurang pukul 5 Kali aku main lewat sikit geng. Aku baru habis kerja malam. Habis kerja malam aku ingat nak main awal tapi aku terlajak tidur geng. Aku bangun awal tu terlelap balik jaga-jaga lewat lah. Jadi aku main juga sebab kolam ni dia akan banyak ikan dia makan petang, jadi kita main petang. Okay, macam biasa yang baru jumpa channel aku, tekan butang subscribe, like, komen dan share. Yang support aku selama ni aku ucapkan banyak-banyak ribuan terima kasih, dan aku doakan semoga apa dimurahkan rezeki dan dipermudahkan segala urusan. Okay, insya-Allah. Okay, kita main kali kedua ni, semoga ada rezeki lah, sebab video pertama aku hampa tengok hari tu ada strike tapi video korak pula kan, tak boleh nak upload. Jadi aku main kali kedua, kita repeat sekali lagi, kita try cuba tengok hari ni, semoga ada rezeki, ada strike untuk hari ni dan ada video untuk tontonan apa geng. Tanpa membuang masa, jom kita masuk dalam, kita bayar malu. Sekejap lagi aku update kat dalam geng. Okay, stay tune geng. Assalamualaikum. Okay geng, aku dah masuk dalam kolam. Okey geng, untuk setup aku hari ni aku bawa ray daripada Jawa, daripada Boslat Jawa. Aku pel dengan stick Lessery 5-14 lebih, mainline 20 lebih. Okey geng, ni perambut aku pakai kat kolam ni lah. Perambut 2 mata. Jom kita try tengok. Teruskan untuk petang ni. Bismillahirrahmanirrahim. Petang ni aku masuk tak lama geng, sebab aku masuk pun dah lewat lah, pukul 5.30 geng. 5.30 kita dah lebih kurang 2 jam lah. Sebab aku kalau buat video ni, aku selalu buat siang, malam buat video, jadi video tak cantik geng. Dah ada lebih kurang 2 jam sampai 7.30. Kita try casting tengok. Semoga ada rezeki. Kita try kat lakang-lakang tu. Malah dah. Malah geng. Ya geng, abang ni bottom. Malah dah. Bottom. Buat video ni oh. Kamu? Oh, MG. Ya geng. Bottom. Okay geng, untuk kolam ni macam beritahu, kalau siapa tengok video aku yang pertama dia tahu, untuk video ni aku akan beritahu sekali lagi. Okay geng, untuk kolam ni pemasukan untuk yuran apa masuk 3 jam RM40 geng, 3 jam RM40, 5 jam RM60 geng. Pesan ikan dekat kolam ni, kalau macam hari biasa ni pukul 3 petang dia akan lepas minimum 10 ekor, dan pukul 6 petang dan pukul 9 malam tak silap aku, kalau untuk minat tu pun kalau ada orang lah. Kalau untuk hari minggu ni dia lepas banyak sikit, dan waktu lepasan pun ada 4 masa, pukul 12 tengah hari, pukul 3 petang, pukul 6 petang, pukul 9 malam. Kalau untuk hari minggu lah. Okey geng, ni aku duduk belah kanan kolam. Kita try cuba baling ke awal pancang-pancang pipe ni kat kita belakang ni. Kita cuba tengok. Kita baling umpan, tarik so slow.
Okey geng, untuk yang tanya aku untuk video pertama yang aku buat hari tu, ada yang tanya ikan dia saiz macam mana, ikan apa yang ada kat kolam ni. Okey, ini aku nak bagi tahu ikan yang ada kat kolam ni geng. Ikan cakap putih, ikan cakap merah, ikan ansel dan ikan kerapu je. Ada 4 jenis je, 4 jenis ikan yang ada kat kolam ni geng. Untuk saiz ikan anggaran 500 ke atas, 500 gram ke atas ke 1 kilo ke 2 kilo lah, anggaran saiz ikan lah. Okay, kita cuba try tengok tarik casting dia pancang kat belakang ni. InsyaAllah kalau dia ada dia ambil kan. Ni aku dah masuk lebih kurang 30 minit casting. 30 minit casting masih belum ada kutukan lagi. Orang petang ni kalau bumi tu ramai juga, ada lebih kurang 15 orang ada kan. Aku duduk dekat belakang sekali kolam. Kalau kita tengok belah sana ada ada 6 orang. Satu kat depan ramai kat depan banyak. Mereka duduk main bottom dengan pelampung ni. Mereka main depan sangkak. Okey geng, pukul 6 petang geng. Kalau pasal ikan, jom kita tengok ikan apa lepas. Kita jumpa tengok geng. Kita tengok kakak ikan lepas. Tu dia geng, kerapu geng. Tengok geng, kerapu besar tu. Dia ada kerapu. Bapak. Dia ada ekor. Dia geng, kerapu 2 ekor. Gorgon. Tengok ikan pula. Apa? Boran. Borong 2 ekor ni, kerapu. Ada padu geng. Masuk. Kakak main ramai geng, kolam Tagan Baai geng. Dah bolak kita tengok. Cakap putih. Jangan cakap putih. Ya. Cakap putih. Berapa ekor kan cakap putih? 5 ekor ni. Itu angkat bom. Yang. Okay, kita tengok view kalau Tagan Baai. Okay, tengok ni. Ni owner kolam. Kolam Tagan Baai. Pakat mai. Ikan selesai geng. Apa. Anjir. Dah selesai geng. Pakat mai kolam Tagan Baai geng. Kita tengok view cantik kan, ada bukit. Cantik geng. Depan pelampung Lagi lah. Saya dah. Betul berekor bang, tadi bang. Betul berekor lepas tang ni. Putih 5, merah 5, kansel 5, kapu 2. Kapu 2 bang. Okey. Potong apa mai pakai mai geng. Ada lagi lepas. Blok. Ansai. Okey, ansai. Jalan, Bapak. Okey geng, pakat mai geng.
Kuala Tengah Baan, kat Kota Kuala Muda, Jalan Nabi Tariqa, geng. Okay, geng, stay tune. Dia, geng, papu ni. Pelan lah tu. Pelan. Pelan, geng. Dapat rekod, geng. Tadi awal dia naik MG. Dia main butang kat pek, kat pencam belakang. Tapi kat tu bukan apa lepas tadi, apa lama tu. Tak tahu apa lama. Okay, dah ni. Guguk. Oh. Tu dia kan tu. Abang ni pelempung. Betul-betul. Tengok ikan apa. Oi, jauh lagi. Gambar. Tengok ni gambar ni. Oh, ansai. Dia lagi ansai. Merah ni lah. Pelampung, orang pelampung. Tu dia, geng. Dia, geng. Okey, dah ambil. Ada ambil. Okey, dah ambil. Alhamdulillah, dah ambil. Lagi makan lah. Ya, okey. Alhamdulillah, okey. Ikan pertama. Aku, geng. Alhamdulillah. Kerapu, geng. Geng, alhamdulillah, geng, kapu. Strike ni. Rezeki. Jatuh balas terus. Tepi kot. Tepi boleh RM50. Telan. Jatuh balas terus. Berat, ha? Kopi-kopi tu lah. Rezeki, geng. Kerapu, geng. Alhamdulillah. Masa aku balik kari. Dia bagi sampai lah. Tengah. Oh, tengah lah. Balas tengah. Okey, geng. Ikan ni kalau siapa bawa naik kat kolam ni, siapa bawa naik ikan rapu kat kolam ni akan dapat RM20 ni. Alhamdulillah dapat RM20 ni. Rezeki ni. Ikan ni aku bawa balik. Aku first time turun kolam air masin ni dapat rapu, kan. Ikan ni aku bawa balik. Kita baluk. Jom kita cari, semoga ada rezeki, geng. Okey, geng, aku dah tukar umbang. Jom kita cari strike. Semoga ada rezeki, geng. Belum hari gelap, kita cari kalau ada rezeki, geng. Kita cuba cari, geng. Nata ada lagi. Kita cari tengok, geng. Lebih kurang 7.22, kan. 7.22. Saya lagi gelap. Aku memang off lah. Kira aku buat closing, pergi balik lah. Ni buat tak
gelap lagi, jadi kita try casting lagi. Kita tengok view memang cantik kalau ni kan. Okay, geng. Waktu petang, view waktu petang memang cantik kan. Ada bukit ke belakang lah, kat tepi kolam ni. Kalau nak bawa family pun main healing-healing pun boleh kan kolam ni. Kat belakang ni kadang-kadang dia masuk ni, kat belakang ni. Cuma tahu je so slow kalau dia masuk. Jadi nampak umpan pun dia ambil ni. Faham apa? MJ. Jom kita try tengok. Wah ni naik kipas, kipas ni naik dia rekod ni. Kita try tengok. Okey, macam cakap ni je video aku untuk kali ni. Casting dekat Kuala Tagabaan. Dia jalan nak Puerto Rico kat Kota Kuala Muda kan. Macam mana tengok kan, aku buat closing pun dah gelap kan. Sebab tadi pun aku sampai lewat dah. Aku sampai kat pukul 5 dah. Lepas tu aku solat apa dulu. Lebih kurang 5 lebih tu baru aku start casting. Lebih kurang aku ada 2 jam lah. 2 jam sampai 3.30 tadi aku berhenti. Lebih kurang 2 jam casting. Alhamdulillah kan, hari ni ada rezeki. Hari ni memang dapat jackpot kan. Dapat rapu sekok. Tu first time aku turun Kuala Ayat Masin. Kuala Ayat Masin dapat rapu kan. Selama tahun makan rapu ni memang payah sikit lah kalau makan casting ni. Tu pun tadi pun umpan aku jatuh betul-betul dia ambil tray. Okey geng, aku yang mana baru jumpa channel aku, sebelum tu aku minta hangpa support aku, tekan butang subscribe, like, komen dan share. Okey geng, yang aku dipahamkan kolam ni, Kolam Tagabaan ni, aku tanya toke beritahu tadi betul ada 2-3 orang pemancing. Aku tanya, dia pun kata siakak putih memang banyak ni dalam kolam ni. Tapi cuma dia tak mau buka mulut lah, tak tahu hari pun buka mulut. Tapi hangpa boleh cuba main, hangpa cuba try main, cuba main tengok. Kerana hari dia mau buka mulut ni confirm gasak kan. Siakak memang jenis tu kan. Hari dia memang tak mau buka mulut, memang tak boleh buat apa lah. Tapi kalau hari dia buka mulut, memang gasak kan. Apa boleh cuba kalau ni. Okey geng, aku rasa setakat tu je video aku untuk kali ni. Aku harap hampa je, alhamdulillah ada agak video untuk hampa lah, untuk tonton hampa kan. Aku terjah kali kedua hari ni. Alhamdulillah geng. InsyaAllah ni kan ada rezeki umat panjang, kita jumpa di video akan datang. Assalamualaikum.